Aduh, laparnya. Aku nak makan apa pagi ni? Aduh. Makan apa lah? Kata aku sihir je lah. Sediakan salah satu sarapan yang boleh makan. Wah, Coco Crunch. Sebenarnya hebat. Tak kenyang lah. Lapar lagi. Nak ke apa lah? Itu Oma. Oma? Kenapa Oma datang sini? Oma nak makan kat dunia manusia, nak ikut. Oh, boleh. Saya pun tengah lapar ni. Tukar diri itu dulu. Belum ikut Oma. Tak boleh tunjuk jadi bari. Okey, saya akan tukarkan diri saya jadi manusia biasa. Sekejap ya. Okey, dah siap. Manusia ni lama kalau tahu kita jadi bari. Jom kita pergi sekarang. Jomlah. Wah, ni ke kedai makan je Omar? Yelah ni. Besar juga. Mana kursi ni nak duduk? Jomlah kita pergi makan. Hilangkan tongkat ajaib pasti. Baru aku jadi manusia betul. Tak ada tongkat ajaib. Okey, nasi goreng dan chicken chop. Nak minum air apa ya? Saya nak air sirap bandung. Okey, sirap Omar bandung. nak apa Omar? Oma nak kopi O. Oh, kopi O. Omar nak kopi O. Okey. Itu je lah. Okey, tunggu sekejap ya. Leganya perut. Dah kenyang pun. Alhamdulillah. Macam-macam aku dah makan tadi. Kenapa muncul tongkat ajaib kat tangan aku ni? Hello, Ya, Ibu Ratu. sekejap lagi kita nak buat makan-makan. Cepat balik. Okey. Mak, minta diri ya, Mak. Ibu Ratu panggil. Dia suruh balik. Sebab dia ada buat makan-makan. Ya? Okey, balik tak elok. Okey. Tak ada apa-apa, tukar lah. Tak ada orang kat sini tu aku tu. Buat aku balik lah. Jauh juga aku lari. Okey lah, kat sini tak ada siapa tengok kot. Selamat kembali ke wujud asli aku. Dah, aku nak pergi ke kayangan. Wah, sendirinya. Rasanya Ibu Ratu dah tunggu aku kat istana nak buat makan-makan. Jadi aku kena balik cepat.